Assalamualaikum. Selamat kembali sahabat ke channel saya, Ali Mirza Channel. So hari ini saya nak sambung balik kerja kat bengkel ni. Belum jadi bengkel lagi. So nak sambung balik kerja untuk projek bengkel ni. So hari ni fasa seterusnya, part seterusnya nak naikkan dinding lah. Saya akan mulakan dengan framing dulu lah. Framing menggunakan C-channel. So, tak payah cakap banyak-banyak sahabat lah. Video yang lepas dah puas cakap lah. Stay tune. Selamat menonton. Malam-malam tempat ni jadi pot kucing tidur. So ada tempat-tempat kena kemas sikit lah, supaya dia orang boleh tidur. Tidak berselerak.
tadi. Sampai sekarang pukul 4. 5 minit. Saya dapat ni je. Banyak sangat fikir macam mana nak pasang dengan mudah. Tapi nampaknya makin lama makin susah. Tapi okey lah, dah siap. Dan sedar-sedar rupanya ini tak perlu pun. Sebab dia dah ada yang ni. Semuanya akan pergi ke piang yang ini. Yang ini. Tak perlu pun. Nampaknya kena buka balik lah. Kalau tak, takut nanti besi tak cukup pula kan. Dalam plan memang tak ada. Macam mana saya terfikir untuk pasang. Aja aku betul. Yang bawah tu dah makin pendek lah. Tapi tak apalah, tak boleh pendek sangat. Patut dia ngam-ngam lah kan. Belajar daripada kesilapan. Lagi boleh backup, kita backup lah. Cara aku pistol tu tak jadi lah. Sebab dia lantai ni bukan konkrit, jadi dia tak berapa kemas dia punya sini. Dia cuma lantai dan sini, lantai dan pasir, lantai pasir biasa ya. Dia tak ada konkrit. Dia tak melekat lah. Tengok. Nampaknya saya kena pakai wall plug juga lah. Ni cabut balik, screw dengan wall plug je. Okey sahabat, dalam penyelesaiannya dah jumpa, tak payah pakai wall plug, nak drill ke tak payah. Penyelesaiannya saya pakai skru yang digunakan untuk skru watak. Saya cuba je tadi, cuba dia lekat, kemas, alhamdulillah. So, kita akan teruskan sana. Kita cabut dulu paku-paku ni. Okey, cuba kita buat. Advantage dia apa tau? Advantage dia dah berlubang tu je. Okay.
Okey, kemas. Syukur, alhamdulillah. Saya cuma fikir daripada awalnya wall plug. Pakai wall plug. Tiba-tiba saya terpandangkan skru watak panjang lah tu. Saya just cuba. Saya cuba yang sebelah sana tadi. Satu side. Tapi bila dah pasang semua kemas. Besi tu kemas. So alhamdulillah. Tak payah saya nak korek pula tebuk pula lubang dengan power drill untuk tebuk simen. Nak masukkan wall plug untuk simennya kan, konkritnya. Lagipun saya terfikir kat tadi. Sebab dia kan pasir dalam. So konkrit wall plug konkrit ni yang besi tu dia makin lama membuka kan. Takut tak apa-apa nak kemas juga lah. Itu yang saya terfikir. Saya ternampak tu, saya terfikir yang tu lah. Alhamdulillah. Selesai kerja untuk hari ni. Untuk hari ni lah. Tapi biasalah kan. Kali pertama buat, di hari pertama pula tu, dia memang akan ada. Percayalah, orang yang tak pernah buat mesti akan banyak buat silap kan. Saya tak pertama lah kan. Wallahualam kalau ada angkat tangan. Okey, saya nak sambung besok lah. Assalamualaikum.